Kenapa plan Tone Wow mahal? Dia kata data daripada telco-telco ni lagi banyak daripada Tone Wow, lagi berbaloi. Yes, betul. Saya setuju sangat. Macam ni lah bang, saya explain Kenapa Tone Wow tak boleh bagi data banyak macam mana telco-telco yang abang sebut tadi tu? Jawapan dia simple je bang. Sebab cost. Abang tengok pada telco tu dia boleh bagi data banyak kan? Okey, cuba abang tengok pula telco tu berapa banyak komisen dia boleh bayar bang. Tone Wow yang bagi data tak seberapa ni bang. Kalau abang nak tahu, 14 tahun SIM card ni dia dah bayar lebih 600 juta kepada semua pengguna-pengguna dia. Cuba abang tengok telco lain yang bagi data banyak tu, dia bayar tak 600 juta pada pengguna dia? Dia tak bayar bang. So konsep dia, bila dia tak bayar, dia jimat 600 juta tu dan dia boleh gunakan duit tu untuk bagi data banyak. Jadi dia ada pro and cons. Tone Wow gunakan dana tu untuk bayar pengguna dia, telco lain guna dana tu untuk bagi data lagi banyak. Mungkin abang tertanya-tanya kan, macam mana Tone Wow yang data tak berapa banyak ni tapi dia boleh bayar banyak pada pengguna-pengguna dia? Simple je bang. Sebab untuk dia bayar pada pengguna dia tu, dia tak banyak syaratnya. Kalau abang nak tahu, Tone Wow ni dia bayar pada pengguna dia sehingga 41% komisen. Paling tinggi dekat dalam Malaysia. Dia bayar bang bukan atas usaha kita je, tapi bila rangkaian kita berkembang pun Tone Wow bayar juga pada kita. Dan benda ni telco lain dia tak buat. Abang niaga SIM card, tiba-tiba abang dah tak buat, company tu bayar abang tak? Standard mesti tak bayar kan? Tapi Tone Wow bayar walaupun abang tak buat. Jadi kelebihan-kelebihan ni semuanya memerlukan kos. Dan kos ni tak semua telco sanggup bayar, tapi Tone Wow bayar. Sebab itu bang, ada ejen dia daftar 500 orang saja, lebih kurang lah, tapi pendapatan dia 70,000, 80,000 sebulan. Abang bayangkan rakyat Malaysia ada lebih 30 juta, dia hanya daftar 500 orang je pakai SIM card tu, dia boleh dapat pendapatan macam tu. Abang agak telco lain boleh ke bayar banyak macam tu? Jawapan dia tak boleh bang. Konsep dia, Tone Wow dah keluarkan kos besar untuk bayar pengguna dia. Jadi kita tak boleh expect Tone Wow ada duit yang besar untuk bagi pula data yang banyak. Dia ada pro, dia ada cons. Yang kedua bang, abang rasa bang, kita ni perlu tak data yang banyak? Contoh abang cakap SIM card tu dia bagi data ratus-ratus gig. Sebenarnya ada je SIM card yang bagi data ribu-ribu gig. Kenapa abang tak nak tukar kepada SIM card yang bagi ribu-ribu gig tu sebab apa? Biar saya jawab. Sebab abang tahu, data banyak pun bukannya kita guna pun. Betul tak? Itulah jawapan dia. Kalau abang nak tahu, majoriti rakyat Malaysia guna data bermula 25 gig sampai 35 gig. Jadi kalau majoriti orang guna data banyak tu, kenapa kita nak kejar minoriti orang yang guna data beratus gig tu? Jadi sebenarnya Tone Wow ni dia dah offer satu data yang majoriti orang cukup je guna. Kenapa kita nak fokus kepada yang minoriti tu? Jadi kesimpulan dia apa bang? Kita jangan compare. Konsep dia sama juga kalau minum kopi. Kalau orang tu minum kopi dekat kafe, jangan kita hentam dia cakap kenapa tak minum kopi dekat Mamak, lagi murah. Sama je kopi. Dia tak sama bang. Mungkin dia pergi minum kopi dekat kafe tu sebab nak aircon, jumpa orang, ada bisnes dan sebagainya. Sebab apa? Sebab value. Sama juga macam sikat. Kenapa orang pakai sikat Tone Wow? Sebab Tone Wow ni dia ada value dia. Jadi kita jangan compare-compare.